Kalau anda ada bajet sekitar RM1,000 untuk beli emas, saya ada suggestion yang orang kata anda boleh consider lah. Sebab RM1,000 sekarang ni tuan-puan boleh dapat dalam 1 gram lebih je. Tak macam dulu. Dulu kita boleh dapat dalam 2 gram, 3 gram macam tu. So banyak sikit lah Tapi sekarang ni 1 gram lebih saja untuk RM RM1,000. Jadi cadangan saya adalah untuk tuan-puan gunakan RM1,000 tadi untuk beli emas dalam akaun emas public gold, akaun emas gap dulu. So dapat dalam 1 gram lebih. Kemudian simpan saja dalam tu. Kalau kata ada duit lebihan untuk disimpan lagi, kumpul lagi dalam tu, beli lagi emas, kumpul sehingga cukup 4.25 gram ataupun 5 gram terus, supaya tuan-puan boleh keluarkan emas fizikal dalam perak yang besar sedikit lah. Satu dinar ni dalam 4.25 gram ataupun 5 gram sekeping. So besar sikit lah untuk tuan-puan pegang sebagai emas fizikal pertama. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab biasanya apa yang saya perhatikan, orang yang pegang emas fizikal yang sedikit besar ni, dia akan ada aura ataupun semangat untuk menyimpan emas lagi dan lagi. Lebih lagi berbanding orang yang pegang fizikal 1 gram yang kecil tu. 1 gram pun ada aura dia sebenarnya, cuma 1 gram tu sangat kecil tuan-puan. Kalau 1 dinar dia agak okey sikit, ataupun 5 gram pun okey juga. So itu adalah cadangan saya lah. Alright. So kalau tak tahu cara macam mana nak buka akaun emas ataupun nak mulakan simpanan, boleh rujuk pin video saya ataupun boleh bagi tahu saya bantu anda sebaik mungkin. Alright.